Hmm, aku gelak je bila kawan aku cakap dia masuk bidang pertanian sebab nak freedom. Freedom, mungkin dia nampak pertanian ni kerja sendiri kot. Tak ada paskat, tak ada bos yang marah, tak ada pejabat. Tapi bila dah masuk bidang ni, baru dia tahu realiti. Pokok tak tahu hari cuti, serangga tak tahu hari Ahad. Penyakit tak tunggu kita habis bercuti. Sistem air paip boleh bocor pukul 2 pagi, tengah hari. Kita juga yang kena bangun pergi sana. Cuaca panas kita di kebun, hujan lebat pun kita di kebun. Hari raya pun kadang-kadang kepala masih fikir keadaan tanaman. Ramai nampak kebebasan masa. Saya nampak tanggungjawab yang lebih besar. Dalam tanian, kita mungkin bebas daripada bos, tetapi kita terikat dengan ribuan pokok yang tergantung kepada keputusan kita setiap hari. Dan satu lagi, bidang ni perlukan kudrat. Bukan setakat kuat fizikal, tapi kuat mental. Sebab ada hari kita untung, ada hari kita rugi. Ada hari kita berjaya, ada hari kita rasa nak mengalah. Jadi kalau masuk pertanian sebab nak hidup senang, mungkin silap bidang lah. Tapi kalau masuk sebab sanggup pikul tanggungjawab, belajar setiap hari dan bina suatu menilai, selamat datang ke dunia pertanian.